Selamat datang ke Saudagar Property Channel kembali. Terima kasih kepada yang like, comment and share saya punya channel. So hari ini saya berada di Denai Alam. Rumah freehold double story corner untuk anda. Roll it. So hari ini saya berada di Denai Alam di Jalan Elektron. So di belakang saya ada double story corner lot, ada 5 bilik air, 1 living room. Memang sangat special. Owner tidak pernah duduk rumah ni sejak daripada 2010. Jadi jika anda yang beli, andalah orang yang pertama. Jom kita review sama-sama rumah ni. Let's go. So sekarang kita berada di ruangan kapos. Okey, di ruangan kaposnya, tuan-tuan boleh tengok, boleh memuatkan dalam 2 buah kereta. Okey, tuan-tuan jangan risau. Rumah ini berstatus freehold dan gated and guarded. Dijamin selamat. Okey, so kita pergi ke sebelah kiri saya. Okey, di sebelah kiri saya ada ruangan tanah lebih kurang dalam 20 kaki. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat extension memandangkan rumah ini berstatus individu title. Jika tuan-tuan dan puan-puan bekerja di Shah Alam, di KL, ini adalah tempat yang sesuai untuk anda diami. Okey? Harganya tidaklah mahal dan tidaklah terlalu murah, tetapi mampu milik dan sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey? So di sini, di ruangan sini sebenarnya owner nak buat major renovation tapi tak jadi di atas kekangan. Anak-anaknya belajar di luar negara, jadi tidak jadi duduk di sini. Okey, katanya owner nak buat kolam dekat sini. So, tuan-tuan boleh ambil idea owner ini sebagai idea anda. Okey, boleh buat kolam kat sini, kolam ikan dan sebagainya, dijadikan tempat permainan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Special tak rumah ni? Jom, kita pergi tengok kat bahagian belakang lagi. Okey, kita pergi ke belakang, kita tengok kat atas rumah ni. Design dia macam mana? Rumah berstatus freehold, okey? Individu title, tidak kira anda berbangsa apa, Cina, India atau Melayu, tuan-tuan dan puan-puan boleh beli rumah ni. So di belakang masih ada lebih kurang dalam 5 kaki ruangan untuk tuan-tuan dan puan-puan besarkan kitchen dan sebagainya. Okey, so ini adalah rumahnya. Boleh tengok. So dekat belakang, kamera pergi belakang sikit. Okey, dekat sini ada walkway. Dia jalan dekat belakang, memang sangat cantik ruangannya. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kerja di KL dan Shah Alam, memang sangat sesuai kerana aksesnya sangat mudah. Sebab apa? Berdekatan saja dengan tol Bukit Jelutong. Okey, jom kita masuk ke dalam ataupun kita pergi ke ruangan di sebelah kiri rumah ni. Jom, let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah ruangan sebelah kiri dia. Masih ada ruang lebih kurang dalam 25 kaki. So sangat besar. Boleh dijadikan tempat istirahat ataupun nak parking kereta ataupun nak letak gazebo kat sini. Memang sangat sesuai. Okey, jom let's go, kita pergi belah sini. Rumah ini ada 2 store. Store-nya satu dekat luar, store-nya satu lagi kat dalam. So memang best. So dekat luar kalau korang berkebun dan sebagainya, boleh gunakan store bahagian luar untuk meletakkan barangan-barangan tuan-tuan dan puan-puan. Dekat sini adalah store dia. Jarang-jarang saya tengok store dekat luar ni. Okey. So ini apa tuan-tuan? Ini adalah ruangan kitchen dia. Sebab apa? Bila tuan-tuan beli barangan dapur, terus saja masuk ke sini tanpa melalui pintu hadapan. Sangat strategik, sangat efisien. Dia punya design memang best. Jom, let's go. Kita masuk rumah ni, jom. Ini sekarang kita berada di pintu masuk pertama dan sebelah kanan tu ada satu lagi pintu masuk, akses pintu masuk. Okey, jom kita masuk sama-sama. So ini adalah bahagian ruang tamu dia. Ruang tamu dia sangat besar, okey, sangat selesa. Dan dekat bawah ni ada 2 bilik termasuk bedroom. Total ada 5 bilik dan 1 living room. Okey, jom kita pergi ke bilik pertama ataupun kita pergi ke guest room. Ni guest room lah. Kita panggil dia guest room. So guest roomnya lebih kurang dalam 10 kali 10. Memang sangat selesa jika tuan-tuan ada tetamu untuk didudukkan di dalam bilik ini. Okey, lepas tu kita ada satu toilet untuk kegunaan tetamu. Okey, so rumah ni memang agak lama, daripada 2010, tetapi owner tidak pernah duduk. Dan dia punya tile pun komplit, masih elok lagi. Okey, cuma berabuk saja dan sebagainya. So ini adalah tangga akses ke level 1. Okey, dan kat sini
Yang tadi owner kata dia dah ada idea dah nak buat kolam dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan kalau beli, inilah dia tempat yang sesuai untuk anda membuat kolam ikan dan sebagainya, untuk relax-relax. Sebab dekat sebelah sana tu adalah ada satu ruangan tanah kosong dan terus jalan. Terus jalan raya. So memang sangat relax. Okey, so kita pergi ke bahagian dapurnya. Okey, ni satu dekat bahagian dapur ni kita akan jumpa living room lah. So dekat sini bilik, dia lebih kurang bilik, tapi boleh buat tempat makan-makan ke, nak letak meja makan ataupun nak jadikan dia sebagai bilik, boleh, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya dia adalah ruang tamu yang kedua. Okey, ini sekarang kita berada di dapur kering dia. So ni dapur kering dia, dry kitchen. Kita panggil dia dry kitchen lah. Okey, so dekat sini ada mat room. Satu mat room berukuran lebih kurang dalam 8x7. 8x7. So ini mat room. Dan ini kita ada wet kitchen. Wet kitchen. Ni adalah pintu tadi yang saya cakap boleh masuk barang-barang basah tadi. Okey, lepas tu toilet. Satu toilet dekat bahagian dapur. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat ID dan sebagainya untuk kitchen ni memang sangat sesuai. Boleh di extend lagi ke depan dan ke belakang, masih ada ruang. So memang best. Jom kita pergi ke level 1. Let's go. Okay tuan-tuan, kita sekarang berada di level 1. Ini adalah ruang tamu atas dia. Nampak? Besar kan? Jika tuan-tuan dan puan-puan ada tetamu ke apa dan sebagainya, tak nak pergi bawah lepak-lepak tengok TV, inilah tempat dia. Dan dilengkapi dengan SPC flooring. Dia dah tak guna tile lagi. Dia guna ni memang ready made daripada developer. Beli 2010 tapi owner tak pernah duduk. Jom kita terus pergi ke master bedroom dia. Master bedroom dia tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dia punya ketinggian master bedroom dia lebih kurang dalam 15 kaki. Memang sangat tinggi. Memang sangat sejuk duduk di master bedroom. Memang sangat besar. Siap ada beranda. Jom kita tengok ke beranda dia. Okey, boleh chill-chill lepak kat sini. Pak. Memang sangat selesa tuan-tuan dan puan-puan. Jika tuan-tuan beli rumah ni dah ada Swiss aircon semua. So ini adalah tempat yang saya faham dia akan membuat wardrobe dekat sini. So boleh letak wardrobe sekeliling ni untuk puan-puan punya baju. Lepas tu macam biasa master bedroom mesti ada toilet. Toilet dia fully tile dan sangat besar toilet dia. Okey, boleh tengok. Sangat berbaloi rumah Freehold tuan-tuan dan puan-puan. Nanti harga saya akan letak dekat bahagian detail. Jangan risau. Jom. So ni bilik seterusnya di level 1. Masih ada toilet. Boleh meletakkan king bed size. Tak ada masalah. Memang sangat besar. Boleh meletakkan anak-anak anda. Siap ada wardrobe. Di ruangan wardrobe dekat sini nak letak pun tak ada masalah. Memang sangat besar. Tingkapnya sangat special. Berbucu-bucu. Boleh nampak kita punya sekeliling rumah ni. Dan ada satu toilet. Satu toilet. Toilet mungkin agak rosak sedikit sebab owner dah tinggal lama. Katanya ada burung-burung duduk di atas tu, berak dan sebagainya. Nanti tuan-tuan dan puan-puan beli rumah ni, bolehlah repair sikit-sikit. Biasalah tuan-tuan dan puan-puan, rumah subsale mesti kena ada repair sikit. Jom kita pergi bilik yang terakhir. Jom, let's go. Okey, ini adalah bilik yang terakhir. Agak besar juga daripada bilik yang tadi. Okey, boleh meletakkan king bed size dan letak ada ruangan wardrobe di depan toilet je. Okey. So macam ni saya tengok, ni semua burung punya kerja ni, dia duduk bertenggek lama, jadi rumah rosak sikit. Tapi tak ada masalah. Tak ada mencacatkan rumah ini. Sebab benda ni boleh kita repair. So ini toilet dia fully tile sampai atas. So ruangan atas tu agak rosak sedikit. Okey. Jom let's go kita pergi ke bahagian belakang rumah ini. Jom. Tuan, saya nak tunjukkan satu ruangan yang owner kata boleh apply dengan majlis untuk buat sesuatu, kebun dan sebagainya. Jom kita tengok ruangan tu. Let's go. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jika anda beli rumah ni dah lah corner lot, tapi dapat lagi ruangan tanah di sebelah kiri rumah ni. So ini dia, tanah ini anda boleh apply dengan majlis untuk buat apa-apa saja aktiviti di sebelah sini. Tapi perlu approval pihak majlis. Okey, jom let's go kita pergi jalan ke belakang. So ni bahagian belakang dia. Tuan-tuan boleh tengok rumahnya. Okey, memang sangat best. So dekat belakang ni ada ruangan lagi, boleh digunakan bersama tanam-tanam atau dan sebagainya. Okey, so kita pergi tutup video kali ni. Jom let's go. So itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton channel kami, Saudagar Property Channel.
Yang pastinya rumah ini bakal milik rumah anda. Double story corner lot, denai alam 58x80. Ada 5 bilik dan 5 bilik air. Installment lebih kurang dalam 6,500. Ini pakar rumah anda.